Sekarang adalah zaman kegemilangan kereta SUV. Kerana kereta SUV cukup tinggi dan cukup besar, sangat sesuai untuk ahli keluarga, baik untuk balik kampung atau individu yang pakai untuk harian atau outing pada weekend. Dan biasanya kereta SUV boleh pergi lebih jauh, terutama seperti kawasan macam ni, tempat yang tak rata atau kita panggil tempat yang off-road. Dan kalau kita pakai kereta MPV atau kereta biasa, mungkin sukar sikit untuk kita datang ke tempat macam ni. Dan juga ramai bos-bos besar di luar sana juga minat kereta SUV. Terutama bos-bos yang minat kereta dan bos-bos yang minat memandu. Itu sebab kalau kita tengok SUV besar biasanya dipandu oleh bos-bos di luar sana. Dan hari ini saya nak memperkenalkan satu kereta berstatus bos khas untuk bos-bos di luar sana, iaitu Jayco J8. Jayco J8 ni adalah sebuah SUV segmen D. Jayco memanggilnya the first class premium off-road SUV. Tapi saya memanggilnya the first class premium off-road boss SUV. Kenapa ada nama boss di sana? Sebab J8 ni memang khas untuk bosku di luar sana. Bukan semua kereta boleh panggil kereta boss. Tapi dengan ciri-ciri yang betul seperti J8 ni, dia layak dipanggil kereta bos. Kekeberakan ini kita nampak banyak kereta Jayco di atas jalan raya. Tapi ramai yang tak pasti, apa itu jenama Jayco? Sebenarnya jenama Jayco ditubuhkan di Malaysia atau global tidak melebihi 2 tahun. Yang model pertama mereka adalah J7 dan ini adalah model kedua J8. Ini bermakna dengan produk Jayco yang bagus dan ia memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada rakyat Malaysia untuk membelinya. Seperti Vice President Jayco, Emily Lack berkata, Jayco, we are here to stay. Dalam industri kereta, jenama Jayco ini adalah jenama yang berkembang paling pantas sekali dalam sejarah. Dan mereka khas menghasilkan first class premium off-road SUV. Dan buat masa ini, Jayco J8 ni ada 2 variant. Satu adalah Jayco J8 two-wheel drive dengan harga RM178,800. Dan satu lagi yang premium class iaitu Jayco J8 all-wheel drive dengan harga RM198,800. Ini yang saya akan buat review khas untuk bos di luar sana hari ini. Bila kali pertama saya nampak J8 ni, saya terus fikir, bahagian depan dia memang nampak macam Darth Vader daripada Star Wars. Lagi-lagi warna dia warna hitam dengan grill yang stylo ini. Dan grill macam ni, mereka memanggilnya grill design waterfall atau air terjun. Cerita tentang air terjun, saya terfikir pula, biasanya bos-bos di luar sana yang percaya kepada feng shui, mereka suka menghiaskan lukisan yang ada air terjun di depan dan ada bukit di belakang. Tapi apa maksud dia? Dalam lukisan itu sebenarnya air terjun itu adalah membawakan wang yang banyak yang mengalir masuk ke dalam poket bosku itu, dan bukit di belakang itu adalah sangat kukuh untuk support bisnes dia. So apabila cerita tentang grill ini macam air terjun, saya terfikir pula ini juga macam air terjun yang bawa banyak wang masuk kepada poket bos tu dan ada bukit yang kukuh untuk support bisnes dia supaya bisnes dia kukuh dan terus maju. Kalau macam tu, ini bermakna kereta ini adalah kereta yang berfungsi baik dan akan membawa luck atau bertuah kepada sesiapa yang memandunya. Mungkin ada orang kata, J8 ni besar gila. Mestilah besar. Kalau tak besar, mana boleh pakai kereta bosku kan? Tapi saiz dia sebenarnya taklah besar sampai kita susah payah nak bawa dalam bandar. Dan kereta ini juga mampu kita datang ke tempat macam ni, tempat off-road, kerana dia mampu buat demikian. Kereta bosku bukan hanya besar saja. Sebagai kereta SUV, yang penting adalah ketinggian dia. Kita dah cuba, kita masuki air
Lebih kurang sampai side skirt. Lebih daripada pintu sebenarnya. Lebih daripada side skirt. Dan selepas kita berhenti, kita buka pintu, tak nampak pun air masuk ke dalam kabin. Ini bermakna, kalau banjir kilat, kamu masih boleh melalui tempat-tempat yang banjir atau tempat yang banyak kereta yang tak boleh lalui, kamu masih boleh lalui dengan J8 ini. Ini kita betul-betul kat tempat off-road lah, dan kita betul-betul cuba di tempat off-road. Seperti yang kamu boleh nampak, banyak tanah dikeliling. Tapi kita kena buat review khas untuk anda juga. Tayar belakang lagi teruk, tak bersih. Ini ada bersih sikit. Okey, cerita tentang rim dia. Sebenarnya, apa yang menarik adalah J8 ni dia datang dengan rim 20 inci. Tak payah tukar dah. Dah cukup besar dan cukup cantik. Dan rim dia sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul, apa yang menarik adalah dia banyak tulisan J. Nampak? Dia banyak tulisan J. Inilah lambang kepada J-Crew. Dan rim ni dibalut dengan tayar Michelin saiz 245, high profile, 50 series, saiz radius 20. Jadi tayar ni sesuai juga untuk pakai kawasan tak rata macam sini. J-Crew J8 ni dalam dua variant tu juga datang dengan enjin 2.0 turbo. Dan enjin tu menghasilkan 249 horsepower dengan 385 Nm of torque. Kita enjin kan, kalau tak buka enjin, orang tak puas. Kalau kamu tengok sini, sebenarnya tak nampak enjin. Kerana enjin dia ada di cover oleh satu lapisan lagi protection dan enjin dia ada di bawah. Okey. Dan kenapa mereka adakan satu lapisan cover di sini adalah kerana kereta SUV macam ini boleh katakan khas untuk off-road. Jadi, besar kemungkinan akan mengkotorkan seluruh dia punya engine base ini. Jadi dia ada satu lapisan cover ni supaya kotoran tu tak naik ke bahagian atas dan terutama kotorkan dia punya bonnet. Apa yang lebih menarik daripada J-Crew adalah dia punya intelligent all-wheel drive system. Especially dengan dia punya torque vectoring system. Dia datang dengan twin clutch gearbox dengan 8 speed dan apa yang sangat menarik adalah torque vectoring dia. Kerana dia punya sistem ni boleh distribute atau mengalihkan power dia kepada 4 roda hingga ke 3 roda atau 2 roda maupun hingga 1 roda yang masih sentuh di atas jalan raya. Dan kereta itu masih boleh bergerak lagi. Bukan hanya gearbox yang mantap, begitu juga dengan dia punya suspension system yang dia namakan CDC Aggregative Suspension. Suspension itu adalah satu suspension yang sangat intelligent. Dia boleh adjust sendiri dengan keadaan semasa. Dalam 0.002 saat, dia sudah boleh adjust mengikut keadaan jalan raya. So, itu akan memberikan satu keselesaan semasa memandu. Okey. Untuk J8 ni, apabila kamu keluar daripada kereta, dia pasti sebenarnya akan undur ke belakang dan steering dia akan naik. Bila kamu masuk kembali dalam kereta, dia akan ke depan dan steering dia akan turun ikut memori. Macam mana dengan kedudukan untuk J8 ni? Okay, sebenarnya dia punya seat saya rasa amat selesa kerana dia ada bottom support untuk sini, hip support, dan paling best adalah dia punya lumbar support, kiri dan kanan. Dua lumbar support ni sangat bagus, terutama macam kita kadang-kadang buat off-road atau laju, kita akan goyang-goyang kita punya badan. Benda dia akan support, dia macam pegang kita punya body supaya kita tak gerak banyak dan kita takkan cedera kita punya lumbar ni. Itu salah satu. Kedua, kalau kamu tengok, seat ini sebenarnya sini ada satu button. Button ni kamu boleh support atau buat dia punya back seat ni, dia boleh pump. Pump supaya bahagian belakang ni kamu boleh naik. Macam dulu saya selalu kena taruh bantal. Letak satu bantal untuk pergi long distance. Sekarang dah tak perlu letak bantal lagi. Kerana dengan teknologi baru ada, kamu boleh pump bahagian sini dengan button sini saja. Dan di button ni, tengah dia ada satu button kecil. Bila kamu tekan ni, seat ini sebenarnya ada massage. So, kamu bila long distance, kamu boleh enjoy kamu punya massage semasa perjalanan. Dan daripada itu, ada satu lagi dengan dia punya seat ventilation. Seat ni sebenarnya kalau semasa cuaca panas, apabila kamu masuk dalam kereta, kamu boleh onkan dia punya ventilation supaya dia punya ventilation ni akan sejukkan dia punya seat. Dan angin akan keluar daripada bahagian bawah ni. Untuk seat massage dengan seat ventilation ni, untuk variant J8 all-wheel drive, 4 seat. Bahagian depan, baris kedua, seat belakang, dia ada massage dengan seat ventilation yang keluar angin tu. Tapi bagi pendapat saya kan,
dalam J8 ini, paling mantap punya seat bukan di driver, bukan di belakang. Paling bagus punya seat sebenarnya ada di sebelah kiri saya, passenger seat depan. Kerana seat ni dia panggilkan queen seat. Jom mari kita tengok. Selain daripada boleh adjust di sini, dari saya punya side atau driver belakang boleh adjust untuk ke depan atau ke belakang untuk dapatkan space untuk belakang. Satu lagi saya nak tunjuk adalah dia punya sini, dia ada leg support. Kalau tengok di sini button ni, okey, kalau saya tekan sini kan, kamu tengok bahagian sini dia akan naik. Ini adalah untuk dia punya leg support kepada sesiapa yang ambil isteri atau girlfriend atau bos untuk perjalanan yang jauh, kamu bolehkan naikkan ni macam seat kapal terbang. So, ini adalah seat yang paling mantap dalam J8 ni berbanding dengan banyak orang fikir seat belakang lebih mantap. Sebenarnya bagi saya, seat depan ni yang paling mantap sekali kerana dia selain daripada ada massage, ada air ventilation, di bahagian sini ada leg support. Dan apabila kamu baring, okey, baring straight ni, tengok. Imagine kalau apabila kamu baringkan seat ni, dia jadi macam first class kapal terbang punya seat. Boleh relax dan onkan massage, memang mantap sekali. Lagi satu untuk seat ni adalah dia punya head support. Kalau tengok di sini, dia punya head support ni kamu boleh adjust. Nampak? Boleh buka untuk head support. Dan untuk driver side, apa yang special adalah kalau tengok di sini, dia ada speaker di headrest ni, ada 2 speaker dan keseluruhan dia ada 14 Sony speaker atau Sony sound system yang di dalam J8 ni. Terutama untuk driver, dia ada 2 di atas kepala sini. Dan untuk sebagai penumpang di depan, apa yang kamu dapat adalah, kamu boleh tengok sini, ada 50 watt punya wireless charger dan ada air ventilation di sini, cup holder, dan kamu juga ada satu box yang boleh letak barang di sini. Dikatakan di bawah sini kan dia ada satu cooling system, boleh sejukkan barang yang letak di dalam sini. Selain daripada itu, kalau tengok di depan sini pula ada letak perfume untuk harumkan bahagian kokpit dalam kereta dan ada 2 charger port di sini. Ada satu type C dan satu type A. Lepas tu bahagian depan konsol macam biasa. Seperti yang kata tadi, di queen seat tu dia ada leg support di bahagian bawah situ. Di driver sebenarnya pun ada tapi bukan support. Okay, kalau kita adjust di sini, kamu tengok di sana, sebenarnya dia boleh pendekkan atau panjangkan. Nampak? Dia pendekkan atau panjangkan untuk keselesaan setiap driver. Tapi dia tak boleh naik untuk rest macam di passenger untuk tidur. Nampak? Dia panjangkan dan dia pendekkan. Mungkin susah nampak sikit dalam video, tapi memang dia ada panjang sikit atau pendek sikit. From classic, beyond classic. Ini yang slogan daripada J-Crew. Pada mula saya tak faham atau kurang faham. Tapi apabila saya masuk dalam kereta ni, saya nampak inilah maksud dia. From classic, beyond classic. Kalau kita tengok di sini, dia punya dashboard ni sebenarnya nampak sangat klasik tapi modern. Terutama dia punya air vent, nampak. Dia punya air vent ni semua adalah design lama. Kalau kita tengok di sini, memang design 70-an. Tapi ini adalah teknologi baru daripada J-Crew. So kalau tengok di sini, dia punya dashboard ni memang nampak sangat cantik. Dari dia punya pintu, dia punya sambungan ke sini sampai ke pintu sebelah sana. Dan light ini sebenarnya malam dia ada ambient light. Malam dia akan menyala. Jadi dashboard ni dia nampak sangat-sangat klasi. Dan kalau tengok di tempat sini, tempat dia sangat lebar dan sangat sesuai untuk VIP atau bos-bos yang suka memandu. Macam kereta moden sekarang, J8 ni juga ada infotainment panel di tengah dashboard. Tapi design panel ni panjang dan bahagi kepada 2 bahagian. Satu untuk tengah kegunaan driver dan passenger untuk infotainment control, dan satu lagi di depan steering untuk information kereta untuk driver. Saya lebih minat kepada infotainment panel yang panjang ini berbanding dengan satu skrin yang besar di tengah dashboard seperti yang kita jumpa di kereta lain. Panel ni nampak lebih ada kelas dan ia nampak lebih matang. Diamond design button ini adalah khas untuk control driving mode ikut perjalanan semasa dengan keselesaan pemandu. Dan salah satu feature yang saya suka adalah pancaran bacaan atau information yang dipancar di depan cermin ini. Driver boleh fokus semasa memandu dengan tidak perlu asyik pandang ke panel.
dan hanya perlu pandang ke depan saja. Ini juga adalah feature keselamatan yang bagus selain daripada ada sistem yang ada di kereta ni, seperti auto cruise, 540 darjah kamera, auto parking, lane departure assist dan banyak lagi. Macam ramai yang katakan kalau bos-bos besar mesti mau duduk di belakang kereta kan. Okey, tak salah pun. Betul. Okey, inilah seat belakang atau baris kedua untuk J8. Kalau tengok di sini dia ada dua seat yang berasing yang ramai orang panggil ini captain seat atau pilot seat. Tapi saya rasa pilot seat tu lagi besar, lagi tinggi tapi itu kadang-kadang tak begitu sesuai untuk keluar masuk kerana agak pack sikit. Bagi saya macam ni okey. Kerana seat ni pun dah cukup bagus, dia ada hip support di bawah dan dia ada lumbar support di atas sini. Dan dia punya belakang ni juga ada air pump, kamu boleh adjust keselesaan anda. Dan paling seronok adalah seat ni mempunyai massage system. Kiri kanan pun ada. So ini yang dapat untuk bahagian belakang. Dan satu lagi yang menarik adalah dia punya aircon system. Kalau kita tengok di banyak kereta dia tak macam ni. Okey, kalau ini untuk bahagian belakang dia ada dua aircon vent di tengah-tengah sini. Kamu boleh adjust kiri dan kanan untuk penumpang di belakang. Dan satu lagi adalah pillar B. B pillar sini ada satu aircon vent lagi. Dan sini ada satu hook kecil untuk gantung baju. Dan ada reading light. Dan ada handle untuk pegang. Dan apa yang menarik untuk sebelah sini adalah kalau kamu duduk di sini, rasai tempat depan punya orang ambil terlampau banyak, kamu boleh adjust dengan adjust ini, nampak? Kamu boleh adjust depan punya orang punya seat untuk dapatkan space. So, dia punya sound system daripada Sony memang sedap juga untuk penumpang di belakang. Seperti banyak orang duduk di belakang, kadang-kadang dia nak rehat. Jadi, J8 ni cermin belakang dia datang dengan cermin gelap untuk bahagian belakang. Bukan itu saja, dia juga ada satu shade. Nampak ini shade, kamu boleh tutup supaya kamu dapat gelap lagi dan penumpang di belakang boleh betul-betul rehat semasa perjalanan yang jauh. Dan satu lagi yang banyak kereta tak ada. Seat belakang ni sebenarnya dia ada memory seat. Kalau tengok di sini, kiri kanan ada memory seat adjustment. Jadi bila kamu dah adjust, kamu boleh tekan memory 1 atau memory 2, dia akan kembali kepada setting anda sebelum ni kamu masukkan. Kamu dah setting, bila kamu orang lain nak masuk dah tukar, bila kamu masuk balik, kamu tekan saja memory tu, dia akan kembali kepada posisi yang kamu setting terlebih awal sebelum ini. Dan juga ada armrest untuk seat belakang ni. So, lebih selesa untuk perjalanan yang jauh. Seperti yang katakan, ini adalah 6 seat. So, lagi 2 seat adalah bahagian belakang. Kalau tengok di sini, dia punya seat, dia memang untuk khas untuk kanak-kanak. Tapi orang dewasa pun boleh terpulang ketinggian anda. Kalau bagi saya, ini lebih khas kepada budak-budak atau teenager lah. Dan apa yang menarik, untuk seat baris ketiga, dia juga ada aircon vent di bahagian atas sini. So, memang selesa walaupun duduk di belakang sini. Dan siap ada reading light untuk passenger di belakang. Dan satu lagi adalah dia punya panoramic sunroof. Ini ramai orang suka ni. Kerana dia punya sunroof ni boleh automatic buka. Dan dia ada penutup untuk masuk cahaya dan lain-lain. Saya telah habiskan banyak masa buat testing ke atas J8 ini. Dari segi off-road dengan pelbagai obstacle yang saya lalui dan begitu juga dengan long distance drive. Dalam test drive semua itu, J8 ini memberikan saya satu pengalaman yang luar biasa. Dengan feature dan teknologi yang ada pada J8 ini, lagi saya surprise apabila saya dengar dia punya harga. Dengan harga RM200,000 pun tak sampai. Dan syarikat J-Coupe betul-betul confident dengan dia punya produk dan dia berani bagi standard warranty selama 7 tahun atau 150,000 kilometer warranty. Dalam banyak-banyak kereta yang saya sudah cuba, J8 ni adalah sebuah kereta yang bagi saya satu pemikiran yang tenang semasa saya membawanya. Tak kira apa kawasan saya pergi, jalan macam ni off-road ke, di bandar raya atau long distance, membawa kereta ni memang memberikan saya satu pemikiran yang tenang. Itu sangat penting bagi sesiapa yang memandu di atas jalan raya atau ke mana saja. Walau enjin dia dalam hood ni hanya 2.0 turbo dengan bodi yang begitu besar. Mungkin ada orang fikir, mesti dah berat. Mesti dah kurang power. Tapi sebenarnya, tak pun. Dia punya power delivery itu sebenarnya sangat lancar.
Kamu tak perlu tekan banyak-banyak. Sentuh saja dia sudah gerak. Boleh katakan laju macam sport car. Mungkin saya cakap tak percaya. Kalau tak percaya, kamu boleh ke dealer untuk buat test drive sendiri dan rasai. Dengan apa yang ada pada J8 ni, kalau di jenama lain, confirm dah lebih 300. Tapi dengan nama Jayco ni, bawah 200 saja. Jadi apa pendapat bosku-bosku di luar sana? Kalau dah sampai masa untuk anda tukar kereta baru, mungkin anda boleh bertimbang rasa pergi ke dealer Jayco yang berdekatan dan untuk buat test drive. Kereta ni confirm akan memberikan kamu satu kehidupan gaya yang sangat istimewa. Dan kalau kamu adalah salah seorang kepada pemilik kereta Jayco, bolehlah share pengalaman anda dengan komen di bawah. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini punya video. Harap video ini membawakan manfaat kepada anda. Dan kalau kamu suka video kami, jangan lupa like and subscribe. Sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Jumpa anda di next video.